Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back my channel Fazli Sabri. Okay, sebelum ni aku ada review satu kasut brand X-Tech dari China. Kasut yang mampu milik lah, harga marhain lah, senang cakap kan, yang murah lah, yang boleh semua orang boleh beli lah. Okay, lepas aku review kasut tu, aku banyak lah dapat DM and PM lah dekat IG and Instagram. Minta aku buat review lagi kasut yang mampu milik lah, tapi brand lain lah. Yalah, kasut yang macam tu tapi yang kira semua orang mampu milik lah. And masa tu aku lepas tu masa hari aku join racing running event tu dekat dataran, ada jumpa lah macam yang kena-kena yang tegur kan, subscriber. Diorang mengaku lah, diorang subscriber semua, diorang tengok aku punya vlog tu. And diorang minta aku buat review lagi kasut yang yalah harga mampu milik lah. Sebab yalah, kadang aku tengok pun lepas aku buat review tu, mungkin kasut tu mungkin ramai yang beli lah. And aku rasa ramai pun sekarang yang rakyat Malaysia ni pun dah minat pada suka running. And itulah, diorang pun tak semua mampu nak beli kasut yang mahal lah. And macam new entry, beginner semua mesti nak cari kasut yang macam lowest budget kan. Macam aku dulu pun sama juga. Tak ada nak beli terus kasut mahal. Mesti kita nak cari kasut yang kita budget, yang mampu milik lah. So aku pun buatlah survey, cari brand mana yang okey. Aku buka dekat TikTok, aku buka dekat Instagram, and cari kasut-kasut yang brand lain yang harga pun boleh dengar. So aku dah dapat satu brand. Aku tengok pun brand ni pun tengah nak naik, and ada segelintir influencer pun dah ada buat review. And aku tengok aku rasa boleh lah kasut ni. And aku tengok pun harga pun okey. So aku proceed lah. And macam biasa, sebelum aku tunjuk kasut apa, kita roll dulu. Mari. Okay guys, macam janjikan tadi, kasut apa yang aku nak review untuk vlog kali ni, ni dia. Alamak. 361 degree Flame 380. Cantik kan? Memang cantik. Aku pun tak tahulah kenapa aku minat colour oren. Tapi ada ya colour lain. Tapi aku tahu colour ni je okey kan. Bukannya aku peminat colour oren. Actually aku peminat colour warna merah. Tapi colour merah tak ada. Jangan kau samakan dengan jam aku pula. Tapi colour ni aku nampak macam mercik sikit kan. So aku ambil colour ni. Okay, macam biasa, first kali aku nak buat disclaimer lah. Untuk kasut ni bukan datang dari China. 360 degree bagi kat aku untuk aku buat review. Malah dari 361 degree Malaysia. Susah betul nak sebut lah. Untuk aku buat review. Macam biasa, kasut ni aku beli sendiri. Aku beli kat online lah. Setahu aku dekat Malaysia ni belum ada outlet lagi. Memang tak ada, aku memang rasa tak ada kot. Sebab banyak orang beli kat online lah. Mungkin in future ada lah kot. Dia slow lah. Tapi kasut ni aku beli sendiri lah. Sedih tak? Tak apalah, kita nak tolong orang kan. Untuk bagi share kat orang, kita minat benda yang sama. Tak salah pun kita share kat orang. Okay guys, first kali kita pergi pada spek lah. Untuk saiz 8 UK, berat dia 230 gram. Berat sikit lah daripada kasut yang aku review sebelum ni, One Piece tu. Stack height dia 27.5 mm, belakang dia 3.5 mm, and head drop 8.5 mm. Kasut yang tinggi lah, nampak kan, korang pun nampak tebal. Memang tinggi lah. And dia ada carbon plate. Bukan carbon plate, nylon plate. Tapi nylon plate ni dia tak boleh bend macam kasutnya aku sebelum ni. Tapi dia keras sikit lah. Nak bend pun boleh, tapi dia macam keras lah, memang susah sikit nak bend. So kasut ni aku boleh kategorikan dia super training shoes lah. Tapi 361 degree claim kasut ni untuk training marathon training. So kasut ni diorang memang buat untuk marathon training. Tapi bagi aku lah, bagi aku punya personally opinion, kasut ni semua boleh. Kau nak race pun boleh, kau nak buat training boleh,
kau nak pakai daily boleh. Dia tak ada spesifik untuk training maraton lah, walaupun dia ada carbon. Sebab aku dah try kasut ni, aku dah try dia punya debut 10 km, and aku dah try dekat treadmill, and aku dah layan easy lah buat recovery. And kasut ni mileage dia dah hampir 20 lebih lah. Aku dah lenjan. Okay, dia bukan spesifik lah untuk marathon training. Itu diorang claim, tapi bagi aku semua boleh. Okay, untuk apa kasut ni, kalau kau perasan, kalau kau tengok kau perasan lah, dia banyak lubang tau. Dia kelilingi dengan lubang-lubang. So kalau dah banyak lubang ni, kau faham diri lah, dah tertentulah kasut ni for sure dia breathable. And kasut sebelum ni aku pakai pun dia breathable kat hanya step kan, dia banyak lubang. So aku agak impress lah benda-benda macam ni. Sebab yelah, ada certain kasut tu yang aku pakai, aku nak sebut brand, bila lari yang tak sampai 10 km panas. Aku tak tahu kenapa. And yelah, kita tak tahu, kadang kaki ada yang sesuai dengan kaki tak sesuai kan. Itu masing-masing lah. Tapi kasut ni aku salute lah design dia. Macam ni kan. So lain kali kalau aku nak beli, aku cari yang berlubang ni lah. Okay, lace dia macam biasa lah. Lace ni aku memang minat lah, memang perfect lah. Aku salute lah orang yang design ni. Kasut lace ni dia ada dekat Nike, dia ada dekat apa, Asics lah, Meta Speed. And Bima pakai kat lace macam ni. So bila lace ni agak sukar lah dia nak cabut bila kau berlari. So kau ikat sekali reband ke 2 kali reband ni, InsyaAllah dia takkan cabut lah. Okay, and dia punya apa ni, heel counter ni tebal lah. Dia selesa lah bila pakai. Dia tebal. And sebelum ni yang aku brand aku pakai ni apa, kalau nak compare yang sebelum ni, yang tu nipis sikit, yang ni tebal. And dia punya tang pun tebal. Aku pun suka lah, sebab bila pakai dia, bila ikat dia selesa kat sini and selesa kat belakang lah. And dia punya pull tab ada reflector. Nampak kasut ni dia ada reflector kat pull tab dia. So bila kau lari malam, selain kau pakai blinker, dia ada reflector lah. Sebab aku tak sempat ambil gambar dari belakang bila berlari, sebab tak ada orang nak follow kan hari tu. Aku try malam, tapi aku ambil gambar lah. Memang nampak lah reflektor ni memang function lah, bukan saja-saja dia buat. So aku kira bagi aku lah okey lah. Diorang pun mungkin fikir kadang kita training ada malam ada siang kan. So selain kita pakai blinker macam tadi, ada reflektor kasut ni. Okay, so kalau kau tengok design dia dari apa ni menampak dia punya kreatif lah. Dengan aku tak tahu lah lambang ni apa, macam ni VZ ke apa, aku tak tahu lah. Tapi nampak kreatif lah. Okay, untuk midsole pula, kalau kau tengok kat tengah-tengah ni, dia ada lubang tau, dia berlubang. Aku pun tak tahu kenapa, tapi mungkin sebab lah dia buat lubang. And depan ni pun macam ada sikit, tapi depan ni nampak dia punya apa, nylon plate tu. And dia punya apa, midsole ni dia nama dia Quick Tag. So aku ingat lubang ni bila aku lari, dia punya apa, shock absorption tu memang padu lah. Bila kau masa transition ke apa kan, kau tengah laju, lepas tu bila kau nak corner ke apa, ada lah function lubang sebenarnya. Aku pun agak impress lah bila aku tak apa tujuan lubang ni kan. Tapi bila kau dah, since kau dah sarung, kau berlari, kau akan tahu apa tujuan lubang ni. Aku nak cakap macam mana dia punya, yelah macam aku cakap tadi, dia punya shock absorption tu memang ada lah, memang padu. And energy return, propulsion dia semua memang lah. Aku tak pernah jumpa kasut yang selama ni aku pakai ada tengah lubang. Pakai Nike ke, aku pakai apa, kasut aku banyak pada Nike, and aku dia pakai On, tak ada lubang ni. Ini kali pertama aku pakai kasut yang tengah-tengah dekat dia punya midsole ni ada lubang. So lubang ni bukan sahaja diorang buat. Mungkin masa bila kau dah pakai and kau berlari, kau akan tahu apa sebab lubang ni. Aku nak terangkan detail pun aku tak berapa pandai, tapi dia punya energy return tu dengan dia punya propulsion tu, dia kira up sikit lah dengan kasut-kasut sebelum ni. Dengan pula ada dia punya apa, nylon plate ni, dengan punya midsole ni brand Quick Tag, susah nak sebut lah. Memang di blend, memang best lah. So bila kau lari, kasut ni dia memang nak kata nak bagi lari slow boleh sebenarnya, tapi dia lebih ke arah nak tertekan lah, nak tekan ke depan tau. Kalau kau tengok dia punya design pun memang agak agresif lah. Kau tengok kan, dia nampak macam
belakang ni macam, depan ni macam ke macam arrow lah. So bila kau pakai macam tadi, memang akan rasa lah, dia akan jadi wow lah. Okay, untuk last part kat kasut ni, kita pergi dekat dia punya outsole lah. Kalau kau tahu, kalau kau tengok kasut ni agak berani lah. Kalau oren tu bawah dia, aku nak kata kalau oren ke merah pun ada juga outsole ni. Outsole ni diorang claim outsole ni antara paling grip lah dalam keluaran-keluaran diorang. Memang grip and anti-slip. Bila kau lari kat di chain, aku ada try lah. Tu aku lari dekat Desa Park City, tu hujan lah, dia baru berhenti hujan. Bukan hujan, lepas tu baru berhenti hujan, malam lah, lepas aku balik terawih. Aku try lari kat kawasan di chain tau. Dekat Desa Park tu jalan tar, and satu tu macam apa cakap, divider lah. Daripada jalan tu dia macam semen keras kan. Selalu kalau orang cakap tu, tempat tu macam licin sikit and kaki akan sakit kalau lari. Aku try lah nak tengok dia punya, dia kata anti-slip tu kan. Aku try lari, memang ya weh, kasut ni dia memang anti-slip. Dia tak senang kau macam membuang lah bila lari. Tapak ni aku tak tahu ada bagi nama apa, tapi diorang claim macam cakap dia anti-slip. Aku try juga, try laju-laju semua. Dia tak ada licin. Dia, and dia sepak tu, satu part tu dia jalan dia bercorner, dia yelah, dia jelup tu corner. Aku try laju-laju sikit, dia tak membuang. Aku puji lah, memang betul. And dia bukan sembang lah. Diorang bukan sembang lah kasut ni, kata anti-slip. Dia memang kalau kau lari kat basah, jalan basah, no problem. Memang tak ada memang tak ada membuang ke apa, memang okey lah. So aku dah try, aku boleh claim lah, memang betul lah. Diorang tak sembang lah. Okay, dia macam cakap tadi, kasut ni ada carbon plate lah. Tapi kalau tahu outsole dia memang berani lah design dia. Memang agresif lah. And kasut ni kalau kau tengok dari segi stability, dia wide, depan dia narrow lah, narrow. Lepas tu wide, ni narrow sikit. Diorang kata sini kalau pakai sempit, aku tengok tak ada pun. Aku pakai okey, sebab dia nampak macam narrowan, macam nampak tight sikit. Tapi aku pakai okey, sebab aku tahu kat TikTok diorang ada yang buat review lah. Diorang kata sempit kan. Sebab ya, aku tahu macam kecil kan, tapi aku pakai okey, tak ada masalah pun. Tak ada pun rasa sempit ke apa, tak ada. And belakang dia wide lah. So bila dah nampak macam ni, kau memang tahu lah kasut ni memang stability dia A lah bagi aku. Memang A, stability dia aku boleh bagi, aku ulang sekali lagi, boleh bagi A lah. And dari segi ketahanan durability kasut ni, aku nak cakap nak kata tahan, tak tahu lah, aku tak tahu. Tapi dari segi outsole ni aku nampak okey lagi lah, sebab kasut ni hampir ke 30 km. And dia punya tengah-tengah ni dia nampak macam dia macam span yang yang cool box tu. Dia macam tu sikit lah, tapi dia dah macam nak kata mereka tak mereka, tapi nampak tak cantik lah. Tapi tak tahu lah, aku nak tengok lepas ni kalau dari 100 km ke dah 50 km atas, aku tengok apa jadi kat warna putih ni. Tapi kasut ni stability memang ada. Kau jangan risau lah, korang boleh pakai. Orang jangan kata, certain orang cakap kasut, diorang nak cari kasut stability and durability yang okey semua. Kasut ni yalah, memang ya. And dengan harga yang aku beli untuk kasut ni, ini semua orang tunggu lah. Harga yang aku beli dekat online, harga dia 267. Aku ulang lagi sekali, harga dia 267. And dengan harga tu, dengan apa yang kau dapat, aku rasa amat berbaloi. Okay guys, ni dah masuk last part sebelum aku nak tutup vlog untuk kali ni. Okay, kasut ni kalau korang tanya aku siapa boleh pakai, macam aku cakap kat sebelum ni kat video aku, kasut ni semua orang boleh beli. Tak kisahlah kau new entry ke, beginner ke, intermediate, semua boleh beli. And bagi aku kasut ni amat berbaloi dengan harga yang ditawarkan still bawah 300 lagi. And bagi aku kira boleh lah, mampu milik lah bawah 300. And dia mahal sikit lah pada kasut step yang aku review tu, mahal dalam RM60 lebih kurang lah. Okay, boleh beli, tak ada isu pun. Kasut ni jangan malu lah, jangan malu untuk pakai. And bagi aku duit kau
Kau suka aku nak beli. Okay. Okay, untuk vlog ni aku tak tahu bila dia akan keluar, sebab ni aku rekod masa puasa sekarang. Hari ni puasa yang ke-9. Aku agak sibuk sikit lah dalam bulan puasa ni, banyak operasi. So aku tak tahu bila aku nak edit video ni. Kalau lambat aku minta maaf aku orang semua yang tunggu. Mungkin 2-3 hari lepas tu akan release lah. Okay. And tak terlambat, aku nak ucap sekali lagi kat semua rakan-rakan runner aku yang beragama Islam, selamat berpuasa. And yelah, kalau vlog ni lepas ni aku tak buat vlog, aku ucap selamat raya dulu lah. Kan, aku tak tahu lah lepas ni vlog akan keluar bila. Yang ya, lepas ni race event, aku tak tahu race event bulan 4 aku tak ada kot join. Mungkin bulan 5 ada lah. So tak tahu lah vlog apa yang lepas ni aku nak buat. Mungkin aku akan review kasut Nike kot. Aku ada minat satu Nike tu, insyaAllah aku akan beli lah. Tu tak tahu bila lah, mungkin bulan 4, hujung bulan 4 ke tengah bulan 4 ke. Tu aku tak berani nak confirm lagi lah. Okay. Tapi untuk bulan 5 adalah event aku join kat KL, running event. Lepas tu penuh lah aku punya event. Dengan 5, 6, 7 tu penuh sampai lah saya catat, insyaAllah aku join. Okay. Yang lain aku rasa tak ada kot. Cuma thanks kat korang yang keep support aku, yang bagi komen kat aku dekat aku punya channel ni lah, dekat yang vlog sebelum ni yang kasut estate tu. Memang dapat sambutan vlog tu, aku pun tak sangka. Yelah, aku macam terkejut lah dapat sambutan yang untuk kasut estate tu. Sampai vlog tu ramai lah yang buat aku kenal, orang kenal aku lah dekat running event, running ASEAN Run tu. Dia kata ni Fazli yang aku macam uish. So famous sejak lah. Okay. Ini aku tunaikan janji aku. Kan aku cakap kat vlog sebelum ni yang ASEAN Run tu aku nak buat review kasut yang mahal lah. Ni aku tunaikan janji aku. Aku harap korang happy dengan vlog kali ni. Kalau korang suka kat vlog ni, korang jangan lupa tekan butang like, korang jangan lupa tinggalkan komen kalau ada yang aku tertinggal. And lastly, korang jangan lupa lah subscribe kat channel aku, sebab aku perlukan subscribe korang untuk aku terus buat vlog. And yang lain tak ada kot, aku rasa tu je lah Okay. Macam aku cakap tadi, selamat berpuasa and selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin. Okay, kita jumpa lagi next vlog. Gerak halus. Assalamualaikum.